Siapakah Captain Rex? Apa yang membuatkan dia begitu penting dalam sejarah Clone Wars? Jom kita kenali wira ini. CT-7567 atau lebih dikenali sebagai Captain Rex adalah salah satu klon yang paling hebat yang pernah dicipta oleh Republic. Sebagai Captain dalam 500 First Legion, dia adalah pemimpin yang berani, bijak dan sangat setia kepada Jedi seperti Anakin Skywalker dan Ahsoka Tano. Apa yang membuatkan Rex istimewa ialah dia bukan sekadar seorang askar. Dia sering persoalkan moraliti perang dan menunjukkan empati kepada rakan-rakannya. Sesuatu yang jarang berlaku untuk seorang klon. Ketika Order 66 dikeluarkan, dia berjaya melawan pengaruh chip kawalan inhibitor yang berada di dalam otaknya dengan bantuan Ahsoka. Ini menjadikan Rex salah seorang daripada klon yang memilih kehendak bebas berbanding kepatuhan buta. Jadi, Captain Rex bukan sahaja seorang pahlawan, dia adalah simbol kepada keberanian dan kesetiaan walaupun dalam saat-saat tergelap. Adakah Captain Rex salah satu watak kegemaran anda? Apa pandangan anda tentang peranannya dalam Clone Wars? Sila komen dan jangan lupa follow untuk lebih banyak fakta menarik tentang Star Wars.